Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Alisha Ayu Barsyada binti Mafiz dan saya Muhammad Izul Hazib bin Hazri dalam rancangan Berita Semasa Dagang TV yang membawakan rangkuman aktiviti, program pembangunan akademik serta pencapaian warga Kolej Vokasional Perdagangan. Saya benci buli. Saya benci buli. Kami semua benci buli. Kita mulakan laporan dengan program pembekalan pembinaan item dan vetting soalan pentaksiran berterusan bagi program Diploma Kesetiausahaan Pentadbiran yang berlangsung pada 18 November 2025 secara dalam talian melalui Google Meet. Program yang dianjurkan oleh program Kesetiausahaan Pentadbiran ini melibatkan penyertaan pensyarah bidang berkenaan. Bengkel telah dikendalikan oleh 3 penceramah dari UiTM Cawangan Melaka iaitu Puan Nashrah binti Talib, Cik Mid Fazilah binti Muhammad Jamil dan Puan Gladys Sebi Entigar. Kesemuanya pensyarah kanan Jabatan Pengurusan dan Teknologi Pejabat. Objektif utama bengkel ini adalah memberi pendedahan kepada pensyarah mengenai prinsip pembinaan item berasaskan pentaksiran berterusan, penjajaran CLO dan PLO, pengaplikasian OBE dalam PDP serta pemantapan proses vetting supaya memenuhi standard institusi. Sesi dimulakan dengan pendaftaran peserta sebelum diteruskan dengan ucapan aluan oleh Ketua Jabatan Perniagaan Puan Hajah Farha binti Jaafar. Turut disampaikan ialah taklimat objektif bengkel oleh Ketua Program Kesetiausahaan Pentadbiran Puan Nurul Hazimah binti Hasan. Peserta kemudiannya dibahagikan kepada 2 room bagi mengikuti slot pertama yang memfokuskan pengenalan pentaksiran berterusan serta prinsip pembinaan item dan hubungan CLO-PLO item. Slot 2 diteruskan dengan bengkel pembinaan item objektif dan subjektif serta proses vetting dan moderasi peer review bagi kursus-kursus seperti pengurusan sumber manusia, pengucapan awam, kemahiran aplikasi digital dan gelagat organisasi. Program diakhiri dengan sesi bergambar. Pada masa yang sama, satu lagi program turut dijalankan iaitu Exposition of Creativity, Ideas Innovation, Invention and Design Exit 7.0 bertempat di IKM Johor Bahru pada 18 November 2025. Program ini disertai pelajar tahun 2 Diploma Teknologi Komputeran. Objektifnya adalah memberi pendedahan terhadap projek inovasi, mencari inspirasi baharu untuk projek tahun akhir serta memahami keseluruhan proses pembangunan produk daripada R&D hingga dokumentasi. Pameran Exit 7.0 merupakan acara tahunan yang menampilkan hasil inovasi pelajar dalam pelbagai jurusan. Majlis dimulakan dengan taklimat oleh pengarah IKM Johor Bahru, IRTS Dr. Muhammad Nazif bin Muhammad Baharudin sebelum pelajar melawat tapak pameran. Projek-projek yang dipamerkan melibatkan pelajar tahap sijil dan diploma dan telah dinilai oleh pihak industri. Program ini berjaya mencapai objektif dalam menggalakkan kreativiti dan inovasi pelajar. Berita seterusnya, Karnival Keusahawanan TVET Generasi Madani Peringkat Kebangsaan telah berlangsung dari 12 hingga 15 November 2025 di MAEPS Serdang, Selangor. Seramai 8 pelajar dari Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bahru telah menyertai program ini bagi mempersembahkan projek inovasi serta menguruskan booth pameran. Karnival ini bertujuan mempromosikan institusi TVET kepada masyarakat serta menggalakkan perkongsian pengalaman keusahawanan. Pada 12 November, peserta bertolak dari Johor Bahru dan tiba di penginapan pada jam 10 malam. Keesokan harinya, pameran bermula seawal jam 8 pagi diikuti pengurusan booth serta sesi perkongsian inovasi bersama pengunjung. Hari kedua dan ketiga pula menyaksikan peningkatan kehadiran pengunjung termasuk pegawai industri dan pelajar dari pelbagai institusi. Program diakhiri dengan majlis perasmian penutupan pada 15 November. Pada 20 November 2025, bertempat di Dewan Dagang telah berlangsung kursus pengukuhan kefahaman dan aplikasi Outcome Based Education OBE bagi persediaan audit MQA. Kursus anjuran jawatan kuasa OBE KV Perdagangan ini melibatkan pensyarah dari KV Perdagangan, KV ERT Azizah dan KV Tanjung Puteri. Sesi dikendalikan oleh Dr. Noraini binti Ibrahim, Ketua Bahagian Transformasi Akademia UTM CDAS. Pensyarah didedahkan dengan falsafah dan prinsip OBE, pelajaran CLO, PLO, PEO, kaedah merancang PDP
meningkatkan hasil pembelajaran serta penyediaan eviden OBE secara sistematik. Majlis ditutup dengan penyampaian cenderamata. Turut berlangsung pada 20 November 2025 ialah lawatan akademik melibatkan 24 pelajar Diploma Pengurusan Perniagaan tahun 2 serta wakil jawatan kuasa pelajar ke MSU dan Berlin Chocolate and Confectionery SDN Batch D. Di MSU, peserta mengikuti perkongsian daripada Encik Muhammad Zakir bin Muhammad Hassan berkaitan peruncitan dan pengurusan. Mereka turut melawat bilik mayat MSU bagi memahami proses anatomi dan pengurusan tubuh manusia. Lawatan diteruskan ke Berlin Chocolate di mana peserta didedahkan kepada jenis-jenis biji koko, sejarah penghasilan coklat serta menyaksikan sendiri proses operasinya melalui laluan kaca khas. Pada 22 November 2025, program Professional Secretary Training telah dianjurkan dengan kerjasama CR Teguh Bina Sendirian Berhad dan program kesetiausahaan pentadbiran KV Perdagangan. Program ini mensasarkan wanita anak kelahiran Sabah yang ingin meningkatkan kemahiran kesetiausahaan. 5 penceramah terlibat termasuk Puan Nurul Hulda Masri, Puan Siti Azura Mansur, Puan Nurul Hazimah Hassan, Puan Siti Masita Abdullah dan Puan Usha Devi. Slot latihan merangkumi teknik pengendalian fail, penyambutan tetamu, komunikasi profesional dan simulasi pengurusan panggilan. Program diakhiri dengan ucapan penutup, penyampaian sijil serta sesi fotografi. Akhir sekali, pada 21 November 2025, Jabatan Teknologi Maklumat telah menganjurkan pembekilan pembinaan item dan vetting soalan petaksiran berterusan bertempat di pusat sumber. Bengkel ini disertai oleh pensyarah dari Jabatan Teknologi Maklumat. Bengkel dikendalikan oleh Dr. Noraini binti Ibrahim dengan fokus kepada pembinaan item objektif, subjektif, amali dan projek. Peserta turut melakukan vetting terhadap kertas soalan PB serta diberikan panduan menghasilkan soalan berkualiti. Pada hari yang sama, seramai 30 orang pelajar SVM semester 2 KV Perdagangan telah menyertai kem pemimpin generasi madani siri 12 peringkat daerah Johor Bahru yang berlangsung dari 19 hingga 21 November 2025 di Nurjana Camp Eco Resort Pekanelas. Program selama 3 hari ini bertujuan membina karakter pelajar yang berwibawa, meningkatkan kemahiran kepimpinan dan komunikasi serta menerapkan nilai-nilai Malaysia Madani melalui aktiviti sahsiah, fizikal, kerjasama kumpulan dan kajian lapangan. Tahniah diucapkan kepada Hari Iqbal bin Noh Arifin dari kelas 1 KPD 2 yang dinobatkan sebagai peserta lelaki terbaik. Majlis menutup pula telah dikendalikan oleh Nur Izzila binti Muhammad Nizam dari kelas 1 BBP selaku MC majlis menutup dan dirasmikan oleh Encik Muhammad Najib bin Saleh atau Ali, penolong PPD Pembangunan Bakat Murid. Saudara penonton, kesemua program yang dilaporkan hari ini menunjukkan bahawa ilmu adalah jalan utama menuju kecemerlangan. Seperti kata-kata Iman Syafiq, barang siapa inginkan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang inginkan akhirat, hendaklah ia berilmu. Dan barang siapa inginkan kedua-duanya, hendaklah ia berilmu. Ramai tokoh berjaya kerana semangat menuntut ilmu tidak pernah padam. Antaranya Allahyarham Profesor Diraja Ungku Aziz, tokoh ilmuwan negara yang sentiasa percaya bahawa ilmu mampu mengangkat martabat bangsa. Begitu juga dengan tokoh negarawan Tun Dr. Mahathir bin Mohamad yang sentiasa menekankan pembelajaran berterusan sebagai asas kejayaan. Moga semua pelajar dan warga KV Perdagangan terus berusaha menimba ilmu kerana setiap langkah pembelajaran adalah satu langkah menuju masa depan yang lebih gemilang. Sekian laporan berita Semasa Dagang TV untuk minggu ini. Terima kasih kerana setia bersama kami. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Assalamualaikum, salam hormat dan salam dagang di hati.